selalunya bila orang membeli emas, banyak confusion. Should I buy emas untuk melabur ataupun jewellery macam tadi Tuan Amin ada cakap. Yes tadi ada juga. Cik, kalau wanita kena ada. Kita orang Penang kan, Penang. gini. Tapi taklah separuh lengan tak ada dah. Tak. Okay. So bila emas ni, kalau jewellery ni dia 916. Okay. Purity dia 91.6%. Kalau yang kita kata emas pelaburan, purity dia 9999. Okay. Sebab tu dia tak boleh lah dibuat barang kemas and all that. Now ada teknologi yang buat tetapi tidak diterima pakai banyak lagi sebab harga dia akan jadi lebih mahal. Okay. Sebab 9999. Jadi itu adalah emas pelaburan. Bila dikata nak pergi jual balik untuk liquidate lah. Kita dalam bahasa banking cakap nak liquidate, nak cairkan emas tadi ni. Kalau emas perhiasan, kena pergi kepada kedai-kedai tadi. Dan mungkin susut nilainya 20%, 30, 25%. Bergantung kepada kedai itu sendiri. Kalau datang dekat bank, kita tak membeli emas tu. Kita ada pajak gadai Islam. Bukan semua bank ada. Alhamdulillah di bank muamalat, kita ni memang cover semua. Daripada orang kata buayan sehinggalah ke grave. Kita cover semua. Jadi kita ada pajak gadai Islam. Jadi barang kemas tu boleh datang dan pajakkan kepada bank. Kita dah memang cakap, Islamic kan kena transparent. So 80% atas market value nilai marhun. Okay. So customer dah dapat. Nilai marhun tu apa? Maknanya dia emas hari ni, katalah barang kemas, harga dia RM440. Okay. You bawa 1 gram. Okay. Example, 440 ni kita bagi 80% on that. Okay. 440 tu itu nilai marhun. Okay. Ya. Kalau pergi kat tempat lain, dia akan charge on 440. Kita tak. Kita bagi 80% on 440 which is 400. We charge on the 400. I see. Example. But mana dia customer end up membayar lebih rendah sebab kita menggunakan Islamic concept. So emas tu boleh datang kita. Tapi lebih bagus kalau tadi ada pelaburan emas. Sebab kalau pelaburan emas ni kita memang guna untuk jangka panjang. Kita nak hedge again inflation. Kalau you tanya balik kalau ada harta kan. Kak, saya ada duit lebih NDI. Dekat mana yang saya patut labur supaya kita boleh kalis inflasi. Jadi tadi hartanah is one of it. Tapi you are right. Hari tu beli okey, tiba-tiba buka tempat sampah kat depan. Value tu susut. Tapi you still dapat sewa. Kalau kata lokasi tu ada banyak student and all that, sewa you boleh dapat. Kalau emas, ini yang orang kena faham. Dia tak ada sewa. Dia tak ada dividen. You letak because you tahu bila market is not good. Bila berlaku turmoil, war, what is